Okay, welcome to my next vlog. So hari ni kita ada training projek dekat office Setia Alam. So projek ni kita akan buat mega launching pada bulan Mei. So kita nak buat preparation hari ni untuk train team kita, dapatkan orang kata momentum, flow yang betul, cara yang betul untuk kita berjaya sold out kan unit ni dalam masa insyaAllah 1 hari ketika launching dia. Hari tu kita ada buat projek launching dekat Setia Alam. So kita dapat booking lebih kurang 400 lebih unit, tapi flow dia tu kita belum perkemaskan lagi. So kali ni kita akan kemaskan betul-betul, dan insyaAllah kita cuba hit sold out satu blok dalam masa 1 hari. Tu sebab kita perlukan training ni. Okay, so hari ni ada pelbagai trainer yang datang daripada Idin, saya sendiri, banker sendiri, dan kita discuss, kita make it done, dan insyaAllah kita akan jadikan program ni berjaya untuk kita dapatkan kita punya mega launching yang kedua pada tahun 2026. Jadi kan dengkir, tak boleh turunkan lagi ke NTR tu? Dengkir tak termasuk dalam zone 2. Dia masuk dalam zone 1 je. So itu betul zone yang Maybank dah. Okay, sekarang kita tengah ada sesi dengan banker Maybank. Dia cerita pasal dia punya package, macam mana nak instant approval dalam masa 10 saat, 10 minit. And then selepas ni baru sesi saya cerita pasal flow, macam mana kita nak buat mega launching. Voice 2, 3 sebab susah nak cari parking. Okay, time tu lah. Alright, mega launching ni sebiji macam tu. Okay, ketika saya kerja dengan pemaju, kita berjaya jual dalam 2,000 lebih, dapatkan booking dalam masa 2 minggu. Okay, dan bila saya dengan bank, kita juga buat beberapa launching dengan pemaju. So flow yang kita akan cerita ni sebiji dengan apa pengalaman yang kita berada zaman saya berada di bank pun lebih kurang sama. Cuma flow tu kita perkemaskan dengan mengikut zaman moden sekarang. Okay, so pada hari ni kita nak cerita flow yang korang nak kena tahu, nak terbalik kan. Apa kata korang pasang niat, berdoa betul-betul, kan? Kalau boleh spesifik sikit, tapi jangan murung pula kalau tak dapat, kan? Kata saya nak jual 20 unit. Ya Allah, bantulah aku untuk jual 20 unit projek dekat Dengkil ni. Cuba try sespesifik yang mungkin. Okay, mudahkan urusan kita, loan semua lancar, klien datang kita, dekat kita semua jinak-jinak, bukannya lia-lia. So doa macam tu, spesifik. It helps. Benda ni membantu. Sama juga dengan perkembangan kerjaya saya ke, semua memang third. Lelaki yang belum kahwin, bujang. Memang loser kalau korang tak boleh jual. Lelaki, bujang, memang tak ada guna lah kehidupan ni kalau korang tak boleh jual projek ni. Okay? Loser. Apalah guna kehidupan, dah lah bujang, tak kahwin lagi, tak jual. Aduh, tangki air dekat mana? Berapa liter tangki bangunan ni? Jenama lift. Berapakah kelajuan lift daripada atas sampai bawah? Ada orang tanya. Dah kena. Okey, lagi apa lagi? Siapa MP kawasan ni? Siapa MP kawasan ni? Siapa adun kat kawasan ni? Siapa ketua kampung? Ketua taman? Soalan-soalan pelik yang rare macam ni, korang kena standby. Nak kena jawab apa? Betul, kita ada Google. Tapi klien ni kadang-kadang mengada. Dia saja nak test. Kadang-kadang saja nak test kita dan test kemarahan, kewarasan kita. Saja mengada sebab korang akan entertain klien yang B40. Sorry, terpaksa cakap. B40 punya mindset ni level dia macam sikit. Okay, so korang kena hadam diorang dan jangan lose temper. Saya cakap ni bukan saya tak pernah maki customer, saya pernah. Tapi jangan ikut saya. Okay, korang jangan lose temper. Jaga emosi, jangan lose temper. Itu perkara yang sangat penting. Alright, jaga emosi.
Okay, kadang-kadang klien ni macam saya tu, saya maki dia sebab apa? Dah explain dah. Dia kata saya menipu. Dah explain dah. Dia kata saya menipu. Daripada pagi sampai maghrib. Maghrib tu pula setan banyak. Time tu juga aku maki dia balik. Alright. So, nak jadikan cerita, itu contoh yang tak baik yang saya buat. Jangan maki customer, ya? Close. Dah lah, maki dia close, puas hati kan. Tak ada, benda tu tak elok. Whatever happen, jangan lose temper dengan klien. Okay, jangan naik suara, benda tu tak bagus walaupun dia salah. Jarang yang kerek macam tu lah. Okay, so korang kena tahu siapa korang punya klien. Sekarang ni korang punya klien adalah RSKU, most of them adalah B40. Okay, B40. So korang kena tahu korang punya klien. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, dalam masa yang sama, bila korang dah tahu klien korang macam tu, janganlah pula menyindir dia. Jangan menyindir dia. Contoh menyindir dia, tuan, geng B40 memang lepak sini. Tak payah dah. Tak payahlah jujur sangat. Tak payahlah jujur sangat. Kata, ini memang kita punya level. Janganlah cakap macam tu. So ayat korang kena susun lah. Tu sebab saya kata, korang nak susun ayat ni, kena berborak dengan ChatGPT macam korang borak dengan diri sendiri lah. As stupid question as possible, korang borak je dengan ChatGPT. Okay, supaya korang dapat semua balik. Okay, kita akan panggil nombor berapa dulu, step by step lah. Dan pastikan bukan sebarang orang. Okay, sekarang kita baru lepas sesi saya cerita pasal proses macam mana nak launching. And then sekarang kita sambung terus dengan Idin punya sharing macam mana nak submit RSKU dan cerita pasal produk apa yang kita nak jual. Sekarang dekat office Setia Alam. So yang ni kita punya banting, pemenang-pemenang semua dah keluar dah. Siapa yang income lebih daripada 400,000 dapat pergi Europe, Jepun dan juga Vietnam. Ada yang dapat 2 tiket, ada dapat 1 tiket. So kita akan pergi tahun ni, insyaAllah. Tahun depan kita pergi target berapa jual? Ya. Target 20. 151. Berapa unit? 20? 50? InsyaAllah kita buat 2 kepala. Okey, itu saja kita punya vlog pada kali ini. Hopefully korang semua dapat manfaat. Okey, kepada mereka yang baru datang ke channel saya, okey, korang boleh tengok daripada season 1 macam mana kita buat sales sampai dah saya jadi management team. So hopefully korang dapat something lah macam mana kira grow ni. Dan kali ni misi kita adalah untuk buat mega launching. Alright, so dulu kita ada buat BOP besar-besaran. Kali ni kita buat mega lucu pula. Alright, so jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa kita di next vlog. Semoga korang dapat manfaat. Ciao.